Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk menampilkan kepada anda usahawan Felda yang ketika ini sedang meningkat naik di persada perniagaan di Malaysia, khususnya di tanah rancangan Felda. Dan hari ini kita bersama dengan antara 18 finalis untuk peringkat separuh akhir Anugerah Usahawan Felda, yang mana perlukan doa-doa anda untuk mereka melangkah ke peringkat akhir dalam Anugerah Usahawan Felda 2025. Dan hari ini istimewanya kita bersama dengan anak peroka daripada Felda Keratong 2 yang menawarkan kepada anda ternakan dan tanaman. Kita bersama dengan Encik Saifuddin bin Encik Ahmad dan juga rakan bisnes bisnes. Okey, saudara Muhammad Rafi'i bin Osman daripada PZ Agro Farm. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak bertaaruf dulu. Kita nak kenal latar belakang kedua-duanya daripada PZ Agro Farm ni. Macam mana asal, orang mana, macam mana boleh bermula dengan PZ Agro Farm ni. Kita mulakan. Assalamualaikum. Saya Saifuddin bin Ahmad, pengasas syarikat PZ Agro Farm lah. Kami ni berasal daripada Felda Keratong 2. Okey. Memang anak jati Keratong 2. Okey. Bisnes yang kami ceburi ni lah, ternakan dan juga pertanian. Tapi kami tak fokus pada satu bisnes lah. Kami ada juga transport, jentera berat dan juga printing lah. Okey. Tapi masuk ke dalam Anugerah Usahawan Felda ni bawa ternakan dan juga tanaman. Bawah pertanian, kategori pertanian. Okey. Macam mana boleh wujudnya PZ Agro Farm ni? PZ Agro Farm ni puncanya dululah. Masa tu saya habis belajar dulu, saya kerja luar. Kerja di luar dahulu. Kerja luar. Pada tahun? Saya tak ingat saya dalam tahun 2011 macam tu. 2011. Waktu baru habis belajar. Okey. Cumanya dapat panggilan daripada arwah orang tua saya, suruh balik kampung lah. Sebab tak ada siapa yang nak menguruskan aset dia kan. Macam tu lah, lebih macam tu. Macam ni orang besar kat ni, panggil menguruskan aset harta Ismet Pelam Raja kan, contoh. Okey, tapi panggil pulang ke tanah rancangan lah. Okey. Sebab tak ada yang nak jaga daripada segi kesihatan pun kan, susah kan. Iyalah. Jadi pada permulaan balik kampung tu pening tak? Yalah, kita duduk di luar ni memang dah dibiasa dengan gaji bulanan kan. Ya, betul. Cocok ada. Jadi bila balik ke kampung ni, bila duduk termenung ni, apa yang aku nak buat ni duduk rancangan ni kan. Sebab yalah, kalau macam daripada segi semua maklum, tanah rancangan ni peluang pekerjaannya agak terhad lah. Jadi tercetuh lah. Cuba nasib lah. Buat ternakan kan. Pada mulanya buat ternakan ni sekadar macam ternak biasa. Ya. Masa tu mula dengan apa? Dengan lembu, kambing? Kambing. Dengan kambing. Memang latar belakang keluarga memang ada bisnes kambing ke atau boleh? Tak ada juga. Cumanya yalah, kita dengan keadaan duduk kampung ni dah tak tahu jalan dah kan. Cubalah. Lepas tu beli dulu kambing? Beli dulu. Mula di rumah ke ataupun macam mana? Tak, memang buat dekat kebun lah. Dekat kebun lah. Asalnya dulu buat dekat kebun arwah ayah lah kan. Masa tu syarikat saya ni lebih kepada menternak lah. Okey. Lepas tu bila sampai satu masa, kita dah duduk dalam perniagaan tu dalam setahun 2 tahun, kita dah nampak kan apa yang terbuka jalan ni. Apa yang aku boleh buat untuk ternakan ni. Masa tu memang starting berdua ke ataupun saya seorang. Seorang lagi. Okey. Masa tu saya seorang. Bila dah terbuka jalan tu, yang saya nampak lah, bila kita ternak, kita nak harvest hasil tu dalam setahun tu, kita nak boleh buat pengeluaran kambing jantan dalam setahun tu berapa ekor je. Ya, betul. Jadi income kita tak ada juga. Modal lagi keluar ada lah untuk makanan apa semua kan. Jadi sampai satu masa saya cuba ambil peluang sebab dekat kampung, dekat Felda ni yang menternak tu ramai. Cuma dia orang untuk penjualan tu bermasalah. Oh. Jadinya saya ambil peluang cuba
Ambil daripada dia beli daripada pihak dia orang. Okey. Kita transit, kita jual. Macam tu. Tapi fokus pada kambing sajalah. Fokus pada kambing. Lembu semua tak ada. Lembu ada juga buat dalam masa 3 atau 4 tahun lah macam tu. Selepas daripada tu. Selepas daripada kambing. Tapi lembu tu separuh jalan sebab kita tak boleh nak fokus terlampau banyak cabang kan. Sebab macam di Fedah ni lembu kita lebih kepada lepas bebas kan. Betul. Macam kambing Dia lebih pada feedlot dia kan. Macam kambing ni macam saya punya konsep kita nak jual untuk ibadah korban dengan akikah. Sebaik-baiknya memang haiwan tu tak boleh makan makanan hak orang. Iyalah betul. Jadi saya buat sistem lembu kambing ni secara feedlot. Secara feedlot. Makan tanggung lah. Okey. Jadi bila mulanya partner ni join? Saya bermula start 2020. 2020. Yang mula tadi PZ bermula Saya betul-betul masuk ke bidang ni start daftar syarikat 2014. 2014. Pada mula tu macam saya cakap tadi lah. Kita bela macam sonok-sonok kan sebab kita nak tengok jalan tu macam mana. Kemudian baru datang pada tahun 2020. Okey. Dengan first project kita tanaman cili. Tanaman cili. Digabungkan. Tak makan ke cili tu dekat kambing? Tak. Tak ada Tak ada. Ataupun tempat yang berlainan? Tempat berlainan. Tempat berlainan. Tapi masih dalam rancangan Felda lah. Rancangan Felda. Tapi dekat keliling kandang kambing pun kita buat tanaman juga sikit tapi tak besar lah. Di tempat yang sama lah. Tempat yang sama. Okey. Jadi macam mana tercetusnya PZ ni? Ke memang masa tu kalau daripada dalam SSM PZ tu pemilikan tunggal, saya seorang. Okey. Cuma ni sahabat saya ni bukan berasal daripada Fedah. Ya, okey. Bekerja di Fedah. Jadi sebelum dia bekerja di luar jugalah. Tak, saya bekerja di Felda tu sebagai polis dekat Okey. pada tahun 2015. So saya berkawan dengan ni dan jadikan dia sahabat lah. Dan saya membantu. Nampak dia pun banyak minat kan. Lepas tu dia boleh bantu saya daripada segi macam saya ni kalau bab ternak ni boleh tapi bab pengurusan ni okey. Jadi masih lagi bertugas sebagai anggota? Masih bertugas lagi. Masih di Balai Polis Melati. Balai Polis Melati. Kemudian orang kata separuh masa lah. Ataupun sebab saya sewa rumah dekat Katong. Okey. Dan fokus untuk PZ ni juga. Okey, dan kita nak tahu masa bermula tahun sebelum 2014 sebelum Covid. Kita maklum. Tapi macam mana PZ ni mengharungi pandemik tersebut? Sebab kita sedia maklum pandemik ni antara salah satu punca memang orang kata sebab penyebab besar lah ramai yang kecundang ke tanah. Masa Covid tu mustahil lah kalau kata mana-mana peniaga semua memang survive lah, bertahan. Betul. Dengan keadaan bertahan. Saya kalau ikutkan masa Covid tu dah nak tutup kandang lah. Sebabnya masa Covid kan kerajaan sarankan kenduri pun tak boleh. Sebab betul. kita ternak jadi ni jam lah. Kambing ni dia tak macam lembu. Kambing ni bukan makanan harian. Jadinya kalau lembu kita boleh sembelih gantung dekat pasar. Kan? Macam kambing ni boleh sembelih tapi permintaan dia tu tak seperti daging lembu. Tidak tinggi. Jadi kita punya market lebih pada catering kan. Catering. Lepas tu macam kalau macam yang masa Covid tu mana market untuk catering? Tak lah, macam mana? maksudnya sebelum tu. Sebelum tu lah. Kita punya market memang untuk catering. Boleh kita supply barang kan. Jadi tapi bila Covid jam memang terus jatuh. Habis tu. Memang jatuh. Tapi macam mana boleh bangkit balik? Sebab tu datangnya dia ni. Dia hadir. Hadir menyelamat. Sebab zaman Covid tu pertanian tak ada batas. Maksudnya kerajaan memang open lah. Betul. Cumanya kita bekerja kan tetap waktu sampai pukul 7 kan. Macam tu lah. Sebab tu tercetusnya fertigasi cili ni. Dia membantu kita lah. Sebab orang duduk rumah, masak semua guna cili. Betul. Jadi itu yang datang hadir dengan idea tu lah. Lagi satu pula transport sawit tak terjejas sangat. Sawit ni yang membantu juga kita masa Covid tu. Masa awal dulu berapa ekor kambing? Masa mula-mula dulu beli kalau tak ingat saya dalam 30 ekor macam tu je. 30 ekor masa tu. Kebetulan ada sahabat baik arwah orang tua saya nak tutup kandang. Jadi kita dia nak tutup beli terus kandang lah. Kita borong terus barang dia lah. Masa tu kambing berapa?
Dia beli terus satu kandang tu. Tu zaman tu tak ilap saya dalam 200 lebih lah pukul kereta lah. Maksud ada ibu, bapa, anak kan. Ada anak. Pukul kereta lah, macam tu lah. 30 ekor? 30 ekor. Anggaran lah lebih kurang 30 ekor lah. Sekarang ni saya lebih kepada beli, jual. Oh. Sebab lebih pada transit lah. Sebab kalau kita ternak ni, tak tahulah kalau ikut daripada kiraan kita orang lah kan. Ternak maksudnya kita tetap ternak kan. Betul. Cumanya untuk kita nak melepasi untuk pembayaran gaji pekerja, kos maintenance yang lain-lain. Maksudnya kita kena transit, kena beli dan jual. Kalau nak menunggu mengharapkan yang kita ternak je, memang tak lepas kos. Susah lah. Sebab macam sekarang ni pun tuan mau tahu kan, kita punya komitmen kan tinggi. Betul. Kalau mengharapkan benda tu beranak kat kandang kita, nak tunggu 2 tahun boleh jual, memang makan modal. Tapi kambing laju kan, dia punya orang kata production dia tu lah. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Pun masih lagi. Sebab kalau kira tempoh efektif untuk jual, kalau untuk pejantan ni 2 tahun untuk 2 akikah. tahun, okey. Jadi kalau kita nak tunggu barang kita tu cukup umur selama 2 tahun, kita punya kos tu dah makin tinggi kan. Jadi secara tak langsung kita beli dan jual ni boleh cover kos-kos yang lain kat kandang. Jadi kalau kata beli tu, makna beli daripada kawasan rancangan ke ataupun luar pun ada, rancangan pun ada. Sebabnya macam yang terbaru ni kita beli kan mempaga kan. Sebanyak 60 ekor sebab orang tu tak larat nak beli. Sudah. So dia jual langsam lah. Dijual langsam. So untunglah. Kita banyak ambil peluang macam tu lah. Maksudnya yang mana orang nak tutup kandang, kita ambil. Beli. Maknanya ambil daripada kandang lain tu, bawa balik kandang kita. Lepas tu kita pun akan select kan mana yang ibu, jantan yang dah boleh jual apa semua. Kita beli dengan kandang langsam. Tapi kita jual dengan kandang masing. Jadi semasa lah. Kaki tangan sekarang ni ada berapa ramai? Kaki tangan mustahil tengok 2 orang je, letih. Kaki tangan kalau daripada segi untuk yang menguruskan kandang kambing lah. Yang menguruskan kandang kambing 2 orang je. 2 orang je. Sebab macam saya boleh 2 orang je cukup. Sebab saya pemakanan saya pakai silat. Maksudnya tenaga pekerja tu kita dah cut bila pakai silat. Cuma bila contoh macam kita orang ada buat pertanian kan, kita orang ada tanam jagung. Jadi bila sampai musim harvest jagung tu, yang tu baru kita pakai pekerja part time untuk harvest. Lepas tu kita mesin batang jagung tu buatkan jadi silat. Jadi saya tak langsung kita cut gaji pekerja lah. Betul. Dah kos beli makanan pun satu hal juga. Okey. Itu bab ternakan. Kita cerita pula bab cili ni. Kita tanya pada orang cili lah. Kan. Macam mana boleh timbul idea untuk buat fertigasi cili ni? Idea tu pun daripada ni juga. Pusing-pusing saya tokek jugalah. Modal. Okey. Tapi saya just tolong buat pasaran lah, cari macam hantar ke pasar borong. Lepas tu kita ada buat macam cili jeruk. Okey. Tapi benda tu kita stop dah sekarang ni. Kita buat jeruk untuk jual dalam TikTok. Untuk orang nak makan jeruk cili. Itu je lah. Tapi masih ada lagi sekarang? Tak ada sebab tak sibuk ada banyak lain. Tapi fertigasi cili masih berjalan? Masih berjalan. Okey. Macam mana kalau kata ada ditawarkan jual anak pokok cili ke benih ke atau macam mana? Saya untuk anak pokok benih, untuk anak pokok ni memang ada seorang konsultan lah daripada air hitam Ni 9. Okey. Nama dia Haikal Fertigasi. Nama Haikal Fertigasi, tapi dia pun salah seorang konsult untuk fertigasi. Dulu saya mula-mula terjun ke bidang fertigasi ni kosong, tak tahu apa. Kebetulan jumpa dia yang banyak konsult kita orang. Daripada tak tahu apa sampailah tahu kan. Barulah bersama-sama. Lepas tu bila kita pun dah boleh bawa benda ni ke depan, sampai satu masa dia pun bagi kita orang satu kerja, job lah. Maksud dia macam Haikal Fertigasi ni dia lebih ambil upah set up kebun orang. Macam ada pekebun-pekebun baru kan. Tak dia tahu datang apa, set up. dia kata kuantiti berapa polybag, dia akan buat. Jadi kita orang ni ambil peluang supply benih kat dia pula. Mana dia akan jadi macam collab lah. Yang ni ambil benih yang ni awak tolong bagi set up. Macam Pusing ni, gitu je. dia lebih pada set up kebun, kita orang daripada segi benih supply pula kat dia. Okey, kawasan jangkauan yang dilaksanakan. Kalau macam Haikal Fertigasi ni, seingat saya dia luas sebab dia ada terlibat dengan pertanian dengan madi peladang macam tu lah. Jadi memang orang kata
setiasa dengan Haikal ni lah. Saya pun kalau sebab saya ada main pertanian kan. Okey. Macam yang paling terbaru saya ada dapat projek bawah Yayasan Bahang untuk buat projek tanaman betik kan. Betik dengan tembikai. Jadi macam saya tak lupa dia. Macam dia pun banyak bantu kita kan. Jadi bila kita ada peluang apa-apa, kita pun akan kongsi dengan dia. Macam bila saya dapat apa-apa projek yang maksudnya kita pun tak makan seorang lah bang. Jadi kita nampak ni kemahiran dia untuk piping. Kita akan panggil bagi kat dia. Kalau kita nak fokus semua kita nak buat, memang benda tu sebenarnya bagi saya separuh jalan. Betul. Okey. Bab kambing tadi, antara pasaran utama PZ Agrofarm ni. PZ Agro pemasaran utama dia satu sekitar kawasan kami lah. Macam kawasan kami berdekatan Seramat hingga Kuantan kan, berdekatan lah. Maksudnya mana haluan yang tu memang kita selalu memang supply lah. Lepas tu keduanya kepada catering. Sebab saya dah daripada 2014, maksudnya kenalan catering tu dah mula ada lah. Ketiganya abang saya sendiri. Abang saya ni dia duduk Bandar Penawar. Dia lecturer AKBM memang bahagian masakan lah. Dia pun ambil peluang dengan kemahiran dia ada buat projek kambing gulik, kambing pengap. Masuk saya supply kepada dia. Dan keluar pula satu produk lagi. Produk dia. Alhamdulillah. Tapi produk dia lah. Cuma dia ambil bahan mentah pada saya. Tapi yang penting at least barang yang kita ada ni jalan lah. Kan? Dia pusing-pusing kat tu. Cili pun boleh ambil sekali kan ni. Kan? Betul? Okey. Jadi kat situ mungkin kita nak tanya satulah. Nasihat kepada para belia kita di tanah rancangan yang mungkin sekarang ni tengah berkira-kira untuk memulakan perjalanan usahawan tu, apa nasihat tuan-tuan? Nasihat saya kepada di samping yang ni pun orang kata dengan tugas hakikinya lagi kan. Jadi macam mana nak mengharungi tu? Nasihat saya pada usahawan, jangan takutlah. Kalau macam saya dulu lah kan, saya dulu pun mula nak masuk bidang berniaga ni pun yang dalam kepala kita modal. Betul. Tapi hakikatnya kita buat jangan takut bermula. Jangan takut bermula. Buat daripada kecil-kecilan dulu. Lepas tu dalam Malaysia ni sektor pertanian dan peternakan ni memang Agrobank memang sentiasa akan bantu. Jadi memang orang kata berpaut jugalah dengan Agrobank ni. Saya buat masa ni dengan Agrobank alhamdulillah. Kalau kira daripada segi pinjaman daripada Agrobank pun memang banyaklah Agrobank banyak bantu saya. Jadinya daripada peringkat awal ni mula daripada kecil. Jangan terus nampak yang nak buat mewah sangat kan. Mula daripada bawah. Bila mula pada bawah, kita jaga kita punya akaun, daftar syarikat. Maksudnya kita buat step by step. Jangan terlampau cowboy sangat kan. Jadi ada semua orang dia main langgar je. Maksud kita nak berniaga, kita ikut law berniaga. Maksudnya ada daftar syarikat, kita buka akaun syarikat. Lepas tu jagalah kewangan kita. InsyaAllah Agrobank pun akan bantu kita, jangan risau. Itu dia nasihat daripada mereka yang telah pun mengharungi, yang paling saya kagum tu boleh bangkit daripada pandemik tu. Sebabnya tak ramai kan, seperti sedia kita maklum, ramai sebelum tu cemerlang, masuk je Covid habis, dia dah tak tahu nak buat apa. Ada yang terpaksa memang tutup terus kan. Jadi kepada anda yang bercita-cita untuk memulakan perniagaan ataupun menceburkan diri dalam bidang usahawan, ini dia sedikit tips dan nasihat. Dan insyaAllah doakan mereka untuk ke peringkat seterusnya dalam Anugerah Usahawan Felda 2025. Stay tune podcast Rasa Oren segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.